Alright, Assalamualaikum. Bertemu kembali di channel Red and Fast. Hari ini kita nak ke Cameron Highland bersama dengan family. Okey, hari ini 25 hari bulan 10 bulan Oktober. Untuk kira lepas pada PKP tu, memang lama dah kami tak pernah bercuti. So hari ni kita nak bercuti. Kira Novina dia first time nak cuti. Sebab dia PKP, dia kecil lagi 2 tahun. Lepas tu masa dia kecil 1 tahun, dia tak jalan ke mana. So hari ni kita akan bawa dia jalan-jalan, bawa anak-anak lah, happykan anak. Hai. Okey, adik. Nah first time nak pi jalan-jalan ke Cameron Highland. Mana? Best tak? Best tak, adik? Best. Kakak? Best. Sekarang ni dekat highway. Dekat masih dalam highway ni, dekat apa nama tempat ni? Taiping ya? Taiping. Adik nak pergi Cameron Highland tak? Nak. Nak? Tapi tak dekat. Nak cakap kat Cameron Highland ada apa? Ni. Ha? Strawberry. Strawberry? Ni nak tidur mana? Hotel. Tidak, hotel. Hujan, hujan. Hujan, adik. Boleh tidur kan macam ni, kalau bawa macam ni. Selesa. Senang. Royal Bloom. Cuma pergi Royal Bloom, Bombay apa? Ada belakang. Royal Bloom dekat Bah warna pink. Kuala Kangsar. nampak orang. Wah, dah sampai dah Kuala Kangsar. Nanti kita pergi Kuala Kangsar lah. Kota baru. Makan sah tempat duduk-dudukan, duduk rumah kawan-kawan, lepak. Kawasan ni banyak okey tu kalau nampak. Oh, Gunung Ganang tu. Tapi lepak tak banyak di Makan Sah. Banyak buku pula KL. Agak cuaca okey kan. Boleh jalan, tapi malam dia nak sejuk, hujan tak apa. Jadi pagi boleh jalan pula. Sampai rasa Terawang sejuk. lah lagi. Sampai terowong je. Sampai Sungai Perak. Dah sampai Sungai Perak. Apa terowong ada patung ni? Tak, ni Sungai Perak.
you tengok ni ya. Lapang tu. Dua orang kita pun nak confuse lah. Fikir mana satu ni. Tapi Ipoh Seri Iskandar kira ini. Wah, usah ni. Dulu tengah ni kan. Tusang. Oh, sepenek laju. Semua naik motor besar. Duk jalan kereta tu. Apa map tu nampak? Kawasan map. Mek, tadi yang masa? Tu nampak map. Oh, Mek ni. Betul kan? Yang tu tempat gutu betul-betul. Mahal lah, 100 lebih. Apa masuk main? Dia mimpi you tengok ni kok. Dia punya mimpi ni. Sabar ya. Ni sampai dekat simpang 4 nak masuk ke Ipoh. Masuk Ipoh pula. Masuk ke Simpang Pulai. Simpang Pulai. Ni kawasan Ipoh. Minyak penuh tu bobol RM50 24 liter. Dia Tak naik ke Meru ni. tak naik lagi. Ni baru dekat bawah. Sekarang ni dekat Petronas Simpang Pulai. Macam mana adik? Okey? Okey. Tunjuk best. Okey. Best tak? What up? Cepat. Mari tengok apa?